Hari ni 31 Disember, hari terakhir untuk tahun 2025. Special sikit sebab malam ni Papa ajak kami sambut New Year dekat Pulau Pinang. First time tau kami nak sambut tahun baru sambil tengok bunga api. Lepas Zuhur, kami terus gerak dari rumah menuju ke Penang. Papa dah siap-siap book homestay dekat seberang perai. Katanya senang sikit nak pergi ambil koin balik kerja. Share this with you. You're planning your cutie for 2026. I hope this is swimming pool. Tak suka lah pakai kad ni. Dia macam dulu kan. Lelaki kat Johor tu tak nak sebut kat Kat Johor. Johor tu tak kuat dia punya sistem. Seram ni. Masih trauma sikit pasal kejadian sangkut dalam lift dulu. Panik gila sebab lift tak gerak. Nasib baik ada orang tekan dari luar. Kalau tak tahulah jadi macam mana. Lagi satu. Salah. Tak salah. Alhamdulillah, selesanya. Papa sewa apartmen 3 bilik, lengkap siap, ada gym, swimming pool dan taman untuk jogging. Harga pun okey, dalam 200 lebih semalam. Ruang dalam rumah pun selesa, ada dapur, laundry, ruang makan dan ruang TV. Memang sesuai sangat untuk family trip. Dah ada orang cuk bilik ke? Kiki cuk bilik je dah. Always the best. Kiki cuk bilik dia dah. Dia nak cemeng macam tu. Bilik ni? Oh, ni master bedroom. Oh, master bedroom macam ni. Ni apa kan langkah macam ni? Langkah macam tu. Toilet dia. Kamu tidur seorang ke mana ni kan, Koyim? Seorang. Amboi. Tidur Koyim lah. Kiki tak nak tidur dengan Koyam yang ada seorang. Itu bukan lato-lato lah. La ilaha illallah. Ikat langsir tu. Ikat langsir. Tahu. Saya tahu. Dia nampak macam. Macam ni lah kalau duduk hotel ni ha. Tak tahu nak pasang TV macam mana. Ni ada kompos. Kok mana nak pasang ni? Pening ni. No signal. Tak ada apa-apa cerita best lah. Jom kita pasang TV box kita. Comelnya si ada kipas dalam tu. What the? Ada sekian. Ada sekian. Ada kipas dalam tu. Seronok lah dia bukan budak kecil ni. Nak kencing. Pukul 9.30 malam, kami dah siap-siap nak keluar. Tiba-tiba Eka bagi tahu banyak roadblock. Jadi dia tak berani nak bawa motor masuk pulau. Nak tak nak, kami 7 beranak pun berhimpit naik satu kereta kecil je. Memang riuh satu kereta, tapi itulah momen dia. Dari homestay nak ke Georgetown ambil masa sampai sejam. Sampai-sampai je parking memang penuh gila. Nak tak nak, kami kena menapak jauh jugalah jalan kaki ke Padang Esplanade ni.
Alah, papa ni mana sesuai dengan gaya macam tu. Tak kena langsung. Ha, Kiki ni baru ngam. Terus nampak lengkap dengan gaya old money dia tu. Inilah dia Padang Kota Esplanade, tempat orang berkumpul sambut tahun baru. Masa ni baru pukul 10.45 malam. Masih awal tapi semua dah bila nak buat apa. Anak-anak pun mula pujuk nak makan. Jadi belilah sikit. Seronok betul tempat makan waffle kemaran dia. Hei Allah lahai. Tengok, Kak Sungai Lempeng last makan. Dah lama hari ni boleh rasa balik. Besok minum teh Sena. Bye. Sedar tak sedar jam dah menunjukkan pukul 11.30 malam. Bella dah tidur. Kami pula biasanya memang tidur awal dalam pukul 10. Tapi sebab nak tunggu bunga api, terpaksalah bersengkang mata malam ni. Yang si abang 3 beradik ni pula masih cergas lagi. Biasalah depan ni memang dah biasa berjaga malam. Mata semua segar bugar, siap boleh main game lagi. Happy New Year! Semoga tahun ini membawa lebih banyak senyuman dan rezeki yang baik buat kita semua. Jumpa lagi di vlog seterusnya. Bye! Tak mau masak.